mencantikkan Harzan. Itu partner Harry lah. Kata muka je lah. Tak perlu. Hi guys, for the here. Bagi for the lesson aku dah Saya Farida Baharudin. Jiwa kacau tenang seketika, tak kalah melihat wajahnya sangat cantik. Yang cantik dan pandai masak, Farida Baharudin. Sekarang hari ni nak buat konten apa? Hari ni saya akan bersiap dan saya akan mencantikkan Harzan. Itu partner Harry lah. Saya disebabkan itu, saya pun ambil lah kesempatan ni untuk saya buat konten juga. Alang-alang Harry promote saya pun promote Harry gitu. So saya dah cari mua, tapi Harry cakap tak apalah, Kak dah je lah make up kan. So saya pun tak pandai make up juga, tapi saya try je lah. Untuk baju pula, saya tak pasti adakah ada baju yang muat untuk Harzan ataupun tak ada yang muat. Tapi andai kata tak muat, kita ada opsi lain lah. Kita ada opsi lain. Tapi saya harap sangat semoga baju tu muat. Dan baju tu saya pilih baju ni lah. Ya, saya buat konten YouTube. Okay, so ini baju yang saya pilih untuk Harzan. Korang boleh tengok, dia untuk plus size lah. So untuk butik Farida pun ada juga baju untuk plus size. So inilah. Tapi ini pun dah ukuran dia dah ada 46, pinggang 44 dan punggung dia 53. Tapi saya tak pastilah muat ke tak. So kita nak try je lah. Okay. And sambil-sambil tu kita nak prepare barang-barang makeup kita tak atas meja. Okay korang, so dekat sini kita akan hidangkan kita punya beberapa barang makeup. Korang tengok, ini bukan saya packing, ini husband saya yang packing. Tak tahu dia ada apa dalam ni. Kita ada buku untuk saya punya program tak lama lagi. Allah, very excited dan very menakutkan. Okay, so dalam box ni kita ada sunscreen. Ini sunscreen saya sendiri, tapi kita masih lagi R&D. Dah berbulan-bulan dah. So ini kita ada beberapa brush. Boleh tengok. Sekejap saya letak mic dekat sini lah, supaya korang pun dengar bila saya duduk proses-proses barang. Kita. So ini ada beberapa brush. Kita akan susun-susun. Dan ini barang makeup baru je balik daripada travel, daripada Johor. Ini Coat foundation yang saya rasa sesuai dengan Harzan. Sebab saya pakai coat lain, saya pakai coat cerah. Dia pun boleh pakai coat cerah, cuma takut tak sesuai. Nanti saya bawa je spare. Ini saya punya barang, saya punya ni barang-barang eyelash gitu. Nampak sebekas ni korang. Tada! 1, 2, 3, tada! Ya. Very banyak-banyak ya. Kau nampak ini bulu mata memang sangat banyak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. So let's go, kita try. Memang banyak. Okay, ini saya letak tepi dulu. Okay, so untuk barang makeup kita ada beberapa brush juga. Dan kita ada bulu mata juga, warsado. Barang-barang makeup lain lah. So je lah, kita nak susun dulu. Tapi nanti kalau muat dengan baju Farida, ambil je baju Farida, tak apa. Oh, boleh. Klasik pun ada. Oh, sebab dia memang klasik. Itulah Aisyah. Dia nak berkembang, tapi itulah. Aisyah pun nak datang sini. Dosa kot. Kata muka je lah. Tak perlu. 4. Bismillah.
Punggung. Tapi boleh ke kalau tak nak dia ketat sangat? Boleh, Tak nak ngam-ngam. tapi saya rasa macam ngam-ngam je ni, betul-betul ngam-ngam. Baju yang kita punya ni kira baju paling plus size lah. Try dulu, anda kata tak berminat ke ataupun tak okey. Anda kata kalau tak okey ke, kita tukar pakai baju lain. Pakai inner, ni apa? Inner? Baju putih biasa. Boleh lah. Boleh. Ini kalau option terakhir lah. Kalau ni tak muat, kita pakai baju kaftan. Oh, macam abaya-abaya. Gitu. Muat ni, InsyaAllah. Muat memang muat. Ngam-ngam saya takut. tengok dulu lah keadaan dia. Tengok dulu. Jom. tengok Fitting dulu. Takut. Dia pakai gitu je. Pakai gitu je, buka zip dari belakang. Okay guys. Nanti ambil yang putih ni, ambil. Ini kat kami lah. Okay guys, so terima kasih dekat tak ada. Kalau tak ada keadaan tak tahulah saya nak bawa ke mana. Kita tengah plan ni nak buat candlelight ni. Orang request tahu tak? Aduh. Hampir seluruh komen request nak transformasi Hazard. Yang tak ada je transformasi saya ada. Tapi saya tak tahu lah, kita try lah. Kalau anda kata umat, kita transformasi dia ke arah-arah macam nak pergi dinner, macam nak pergi tidur-tidur gitu. Gitu. Ataupun kita tengok dulu baju mana yang sesuai dengan dia. Let's go. Kawan, dah make up look dia dan kita nak bagi dia tengok muka dia. Dia takut je macam nak jual latte nampak dia jauh. Ada. Tengok Fardah tiba-tiba bertukar. Tadi tudung dia biru. Ni tak ada tangan tudung putih pula. Mana kita punya cermin tadi? Ni dia. Okay. Bismillah. Takut. Bismillah. Okay. Sekejap, reaction. Action. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa. Ya Allah. Cantik saya. Ya Allah. Cantik. Cantik agak dah. Okey tak? Gila. Weh, Kak Dah boleh make up ah. Kak Dah sekarang YouTuber, designer, make upper. Apa dia? Muah. Cantik. Mata kelama lah. Ya, aku suka mata lah. Itu je kita nak pakai dia punya veil. Wow. Okey, jom. Okay korang, so Fardah pun dah bersiap dia dah. Yang sekarang Fardah pula nak siap pakai tudung balik bersama. Let's go. Tapi Fardah hanya pinjam baju kat butik saja. Tudung kat butik saja. Yes. Okay, ready? Jangan ke depan je, bagi dia ke belakang gitu. Hampa tengok siapa yang menjayakan. Fazli saya pun turut menjayakan ni program ini. Alamak, cantik gila. Seorang tukang pegang lagu, seorang jaga lighting dengan kamera. Lupa lah ni. So korang, kita dah hampir nak selesai dah majlis dia dah hampir nak selesai dah. Kita punya tolong Harzan dan juga Harry. So korang boleh tengok dia orang pun masih bertekulumus lagi. Sikit lagi. Husband saya pun bertekulumus buat lighting. So aku baik. Ada tarik pun aku bersponsor orang. Okay, so kita nak kemas-kemas dulu barang yang kita make up
Harzan tadi. Ni barang yang sorry korang saya. Ni saya masih lagi tengah menyimpan ni barang-barang yang saya make up dia. Nampak saya dia tadi tudung putih tukar kepada tudung merah pula, daripada tudung biru putih merah. Dia terasa like dah aku. So let's go.